Speaker ni sumpah style, aku tak tipu. Jom tengok sampai habis. Tersusun nada. Speaker ni okey ke tak okey? Jom try test. Dapat sekali dengan mikrofon. Besar tak besar, kecil tak kecil, pegang sedap-sedap. Kita tengok speaker dia pula. Bentuk speaker ni memang dah gempak habis. Tengoklah geng, daripada belah atas, tombol-tombol dia ni. Oi, warna bukan main mengancam lagi. Cantik punya cantik. Kalau tak power tak guna. Jom kita try test. Kita dah pairkan kepada handphone. Ui, macam style je ni. Bahagian bass dengan treble ni kita biar kosong dulu. Kita naikkan volume je dulu. Bunyi dah sedap gila. Lepas tu nak adjust treble dengan bass. Buat apa shoot? Tapi tak apalah, aku try je. Adjust dia senang. Sekadar nak pusing-pusingkan je tombol-tombol ni. Tinggalku sendiri derita cahaya. Volume ni aku baru buka separuh je geng. Dekat handphone aku buka full. Dekat speaker ni aku buka separuh. Dan aku rasakan bunyi dia memang dah kuat. Kalau full aku tak dapat bayangkan lah dia punya bising macam mana. Alright, dia kan datang dengan mikrofon. Sekarang kita nak try kalau on mikrofon dia jadi macam mana. Contoh lagu tengah main dan bila aku cakap bunyi pada lagu tu dia takkan hilang. Oi, style. Yang dengan handphone aku pakai Bluetooth, tapi boleh juga. Tengok kat sini, Type-C, USB-A dan AUX. Pada volume yang relax-relax kau boleh bertahan sampai 10 jam. Untuk kualiti bunyi dia, aku berani cakap dia ni yang paling murah buat masa ni. Harga pun boleh kata tak mahal sangat.